Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan. Yang ini Allah Ta'ala jadikan kita sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji bab fikih dan juga bab udhiyah khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah Ta'ala yang berusaha pengerusi surau Al-Ihsan Kampung Semarang Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengurusi Surau Barisan AJK Surau, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pembacaan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain bagi Al-Amdu Al-Faqiru Al-Faniyu Muhammad bin Ismail Daud Fatani. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa ahbaihi wal muslimina ajma'in. Amin. Ke surat 81 bawah, bahagian bawah, cetakan mungkin tak sama saya punya cetakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris di bawah. Dan haram lagi tiada sah menjual oleh empunya udhiyah, empunya korban atau peserta korban, sesuatu daripada dagingnya atau bulunya atau kulitnya. Kalau kita buat korban, daging tu haram kita jual. Kalau betul nak jual, jangan niat korban. Dan haram pula dijadikan dia pengupah bagi tukang menyembelih. Ni tukang sembelih ni upahnya, jangan. Habis yang tukang sembelih takkan tak dapat daging, ustaz? Boleh bagi daging, tapi jangan niat upah. Alam ustaz, bagi juga lah, boleh bagi, cuma jangan niat upah, itu je. Makna pasal niat je lah ustaz. Dia bukan je niat. Kalau niat upah dah tak boleh, haram. Jangan niat upah, itu je lah. Dia makna dapat sebagai apa? Dapat sebagai hadiah kalau dia orang kaya, sebagai sedekah kalau dia miskin, itu je lah. Ya, sama tu. Tak boleh kita niat upah. Bagi atas dasar sedekah ataupun hadiah, ya. Rewah ke apa kan? Niat tu je. Daging tu boleh dapat, cuma jangan niat upah. Itu je. Pengurusan jangan niat upah. Pengurusan. Maknanya jangan ada istilah upah. Ni nanti ni sebagai upahnya, jangan. Maknanya jangan ada niat upah, tu je. Niat upah tu yang tak nak. Bagi boleh bagi, sebagai hadiah, dan juga hadiah kepada orang kaya dan sedekah kepada yang miskin, itu tak ada masalah. Baik. Tetapi tiada haram jika diberikan dia atas jalan sedekah bagi tukang menyembelihnya, boleh. Dan harus boleh baginya dihadiahkan dia atau diperbuatkan timba atau kaus atau lapik duduk dan beri pinjamkan dia, ini pada udhiyah yang sunat. Adapun yang wajib, macam yang lepas dah jadi nazar wajib, maka wajib bersedekah dengan sekaliannya. Pinjam pun tak boleh. Yang nazar tu kan bagi pakai bisnes. Maksudnya sedekah dan juga hadiah boleh lah. Hanya yang empunya je lah tak boleh ambil. Tapi macam yang lepas
dia ambil bahagian lembu yang lain lah. Cuma kena pihak pengurusan kena berhati-hati, jangan bercampur lah dalam campur tu. Campur tu. Biasa nombor ni banyak, satu ekor lembu nombornya banyak. Contoh nombor 1. Nombor 1 tu ada 7 ke 8, 10 lah senang cerita. Satu kepalanya nak disangkutkan. Ni kepala lembu nombor 1. Kang nanti kaki kanan, kaki ada 4. Kaki kanan depan ke kaki kiri depan 2 kan, dah 4 dah 5. Kalau ada apa-apa lagi kan dah dipotong ke nak nak dilapah tu, dia kan lepas ekor tombang kan yang kedua pula tombang, jadi takut bercampur, jadi kena di nomborkan. Nak nomborkan tu. Nombor pakai kertas laminate tu aja. Dia yang kertas gitu aja, koyak. Kertas laminate. Nak buat sangkutkan tu, dia tak bercampur kan. Baik. Jadi kalau kurban wajib, maka wajib bersedekah dengan sekaliannya, hingga kulitnya dan tanduknya, seperti barang yang terdahulu sebutnya. Dan tiada sah diperbuat udhiyah kurban bagi orang yang hidup tiada dengan izinnya. Saya nak buat kurban untuk saya senyap-senyap, diam-diam, tak sah. Sayang. Tapi boleh makan tak? Boleh. Dia bukan dikira kurban lah, dia dikira sedekah biasa lah. Tetapi harus boleh bagi wali, iaitu bapa dan nenek tu datuk lah. Tiada lainnya memperbuat udhiyah dengan hartanya bagi maulinya. Maknanya anak atau cucunya boleh. Tu dia tak minta izin pun tak apa, anak dia pun tak faham. Kalau anak dia dah besar pun boleh. Sebab ni orang yang menanggung nafkah gitu kan, bapa dan datuk lain tak boleh. Dengan hartanya. Harta tu harta apa? Harta siapa? Harta bapa atau harta datuk? Bukan harta budak tu. Budak tu dapat duit raya. Ni cukup ni buat korban ni, kau punya duit raya. Tak boleh. Kecuali kalau dia setuju. Tapi kalau budak dia tak tahu lagi. Baik. Nak buat untuk pakai guna duit bapa atau duit datuk. Dan tiada sah pula diperbuat udhiyah bagi orang mati jika tiada wasiat. Buat kurban ni dia kena minta izin yang hidup dengan yang mati. Adapun macam mana Ustaz, lepas saya meninggal, dia daripada kecil sampai besar meninggal, tak dapat langsung buat kurban Ustaz. Sama ada dia miskin ataupun tak ada masa, tak cukup sampai masa dia tak cukup kan duit. Saya nak buatkan kurban. Awak buat kurban untuk diri awak sendiri. Ya Allah, doa, ya Allah, kalaulah ada pahala aku buat kurban, aku sedekahkan pahalanya kepada arwah bapa aku, ya Allah. Itu caranya. Yes ni. Kalau dia untuk yang tak berkurangan. Tak, yang tukang buat tak berkurangan. Betul. Macam tu boleh juga punya orang mak bapak. Boleh. Isteri. Buat sekali kurban. Ya Allah, pahala, kalau adalah pahala kurban ni aku sedekahkan kepada ni. Aku sedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh. Hadiahkanlah kalau Rasulullah, hadiahkanlah. Hadiahkan sahabat-sahabat. Jangan risau, tak hilang. Pahala ni tak hilang. Bukan share lah, kira double. Dia jadi timbul double kan. Kita punya pahala katalah 100, daripada 100 tu kita sedekahkan pada A dapat 100, kita masih lagi 100. Kita sedekah pada B dapat 100, kita masih lagi kekal 100. Kita punya tak bertambah Ustaz. Kita bertambah sebab bagi hadiah tu, yang asal kita buat tu memang begitulah. Ni dapat pahala tu yang lain lah. Maknanya jumlahnya sebenarnya kalau total timbangan berat tu bertambah lah, sebab kita hadiahkan ke orang, sedekahkan ke orang.
Cuma yang asal ibadat yang kita buat tu, gitulah dia. Sebanyak mana kita buat, itulah dia. Jadi tak rugilah hadiahkan pahala tu, tak rugi. Yang risau. Pernah dalil macam ni, hadiahkan pahala ni macam mana, apa dalilnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni dalam kitab Hayatus Sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah tanya sahabat-sahabatnya, ni masih hidup, siapa-siapa nak hadiahkan pahala semayang daripada aku? Dia tak minta duit, minta pahala. Tuan-tuan nak tak hadiahkan pahala tuan-tuan kat saya? Itu saja je tuan-tuan. Saya saja tanyalah. Taklah minta betul. Kalau nak bagi juga kan. Ustaz ni Masih hidup sampai tak? ya sampai. Sampai. Apa lagi sudah meninggal dunia. Ni sahabat yang buat. Kalaulah benda tu haram, bid'ah, maknanya Rasulullah tak suka, Rasulullah tak buat, tapi Rasulullah halang, Rasulullah dah haramkan lah, tapi tak, Rasulullah diam aja. Maknanya perbuatan Sayyidina Abu Hurairah tu harus, boleh, dibolehkan. Tak wajib, tak sunat, harus dibolehkan. Aku dapat pada dia nak kepada guru-guru saya. Ya, betul. Betul. Kadang-kadang orang ada yang bertanya, saya pernah dengar pertanyaan, asal meninggal je Fatihah, asal meninggal je Fatihah. Mana dalil? Mana Quran, hadis, dalil? Orang meninggal dunia kita sedekahkan Al-Fatihah. Mana dalilnya? Memang tak ada dalilnya sedekah Fatihah. Tapi yang ada dalilnya iaitu sedekahkan pahala, tak semestinya Fatihah. Andai kata penat nak baca Fatihah kan, ya Allah, kalaulah aku pernah baca Fatihah dan ada pahalanya, ya Allah, aku sedekahkan. Dia tak baca pun, dia, ya Allah, kalau adalah pahala bacaan Fatihah pernah baca, ya Allah, aku sedekahkan pada si fulan. Boleh. Bukan Fatihah saja, pahala sembahyang ke, pahala apa ke, cuma benda tu tak nampak lah, transaksinya tu pun tak nampak. Tapi Allah Ta'ala tahulah. Gitunya. Automatik dapat. Dapat. Kalau kita amal kita automatik dia dapat kan. Automatik. Apa maknanya? Tak niat. Apa dapat automatik kan? Itu tak pasti. Sebab ada gagaran. Tapi kalau anak yang soleh tu dapatlah pahalanya tu. Anak soleh tu kan, hadis tu kan. Tak terputus amalan anak Adam kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak yang soleh kan, yang mendoakan. Kalau tak doakan pun mungkin tak dapat lah, pasal syarat dia mendoakan tu. Dan pernah juga sebaliknya tentang dosa. Adik-beradik gaduh pasal tanah, bapa baru meninggal. Jadi salah seorang daripada cakap, kita ni bergaduh, bapa yang kat kubur tu terseksa, tahu tak? Yang pandai, kenapa pula bapa yang terseksa pula? Bapa dah hajar kan, ilmu faraid apa semua, kita yang bergaduh. Tak pasal-pasal bapa pula dapat dosa. Bapa tak dosa, pasal apa? Bukan salah bapa. Korang yang bergaduh semua. Mungkin dia nak tenangkan lah supaya jangan bergaduh, tapi yang fakta dia tu salah tu. Apa pula adik-beradik bergaduh, anak bergaduh kat dunia, bapa pula yang dapat dosa. Kecuali kalau bapa tu memang suruh ajar bergaduh aja, manjang lah, memang lah. Jadi soal dosa dan pahala ni, dari segi pahala tadi tu adalah dalilnya, iaitu Sayyidina Abu Hurairah minta dihadiahkan atau disedekahkan pahala sembahyang, bukan Fatihah, sembahyang. Lagi besarlah pahalanya tu kan. Fatihah tu dalam sembahyang 4 kali, kalau 4 rakaat, kalau 2 rakaat 2 Fatihah Baik, sambung. Jadi untuk korban ini dia special, kena minta izin. Yang hidup ke, yang mati ke, kalau yang mati tak ada wasiat, tak boleh. Kalau buat juga tak sah lah. Jadi pahala sedekah je lah. Ada juga pahala tu, pahala sedekah lah. Adapun apabila berwasiat dengan dia, maka sah diperbuatkan udhiyah, korban baginya.
dan wajib atas orang yang memperbuat udhiyah bagi mayit dengan izinnya, ia bersedekah dengan sekaliannya. Kalau kita buatkan sedekah orang yang berwasiat tu, itu kita buatkan untuk orang yang berwasiat, daging tu kena wajib sedekahkan sekaliannya, tiada bagi dirinya, tak boleh untuk orang yang kita tolong, kita ni yang tolong buat ni tak boleh, dan jadi pula bagi orang yang wajib atasnya nafkahnya, ahli keluarga itu tak boleh, kerana bersuatu qabid dan qabat dan muqabbat, penerima dan pemberi, ya. Baik. Jadi bab korban kena minta izin kalau nak buat untuk orang lain lah, ya. Baik, masuk pada akikah. Tapi sebelum tu doktor ada minta kongsikan tentang wakil kan, sirah wakil kan. Saya tengok contoh kan. Baik, saya ulang pasal tadi pada video ni. Contoh wakalah, saya nama peserta korban mewakilkan kepada Fulan bin Fulan untuk membeli satu bahagian lembu korban saya, dan saya mewakilkan kepada Ustaz Fulan bin Fulan untuk menyembelih lembu dan mewakilkan niat korban bagi saya untuk tahun ini. Baik, 3 perkara wakil kan, Baik, masuk pula pada, dah habis tentang korban sebenarnya, masuk pada akikah. Nanti masuk pula pada sembelih, penting juga kan, dia berkait semua tu. Faslun fil aqiqati, ini suatu fasal pada menyatakan akikah adalah ia sunat muakkad, sama macam korban, sunat muakkad bagi mereka yang wajib atasnya nafkah furuknya. Furuknya tu cawangnya. Cawangnya apa? Anak, cucu dan ke bawah. Anak, cucu, cicit, piun, panjang umurnya, dengan hartanya. Pakai harta siapa? Harta sendiri, bukan harta anak, bukan harta cucu, bukan harta piun. Tiada dengan harta kanak-kanak. Dan masuk waktunya bila dengan bercerai kanak-kanak, apa kecil-kecil bercerai ustaz, berpisah. Berpisah kanak-kanak, mana lahir lah. Berpisah tu mana lahir daripada keluar daripada perut ibunya tu, tu bercerai kanak-kanak. Ini bahasa kitab. Dan afdalnya, yang paling afdal disembelihkan dia pada hari yang ketujuhnya, hari ketujuh lahir. Asalnya begitu, hari ketujuh lahir. Dikirakan yang 7 itu dengan hari yang diperanakkan dia padanya. Hari dia lahir tu start yang pertama lah. Dan afdal pada anak lelaki atau khunsa 2 kibash. Yang paling bagus 2 kibash, 2 kambing biri-biri, atau 2 sub'un, 2/7, 2/7, 2 bahagian lah daripada 7 bahagian tu, 2 bahagian. Umpama unta, 2/7 unta. Dan hasillah sunat dengan 1 kibash, dapat juga pahala akikah dengan 1 kibash, atau 1 subu', 1 sab'un, 1/7 boleh juga yang tersebut. Dan jika perempuan 1 kibash atau subuh tu, yang tersebut 1/7. Tak perlu 2 lah, perempuan tak perlu 2. Saya nak buat 2 juga, dapatnya 1 je. Yang 1 tu kira sedekah je lah, sedekah biasalah, tak masuk akikah. Maka tiada luput akikah, tak luput sunat muakkad tu, jikalau mati kanak-kanak dahulu daripada hari yang ketujuhnya. Maknanya masih lagi sunat muakkad walaupun baby itu dah meninggal dunia, bayinya dah meninggal dunia sebelum hari ketujuh meninggal contohnya, sekalipun. Demikian lagi tiada luput dengan sebab ditakhir akan dia, ditangguh-tangguh, kemudian daripada hari yang ketujuhnya, lepas hari ketujuh pun masih lagi sunat muakkad. Dia bukan hari ketujuh tu saja, tidak. Dan berkekalanlah sampai bila sunat muakkad tu dituntuti akan dia mereka yang tersebut hingga balik, sampai balik kanak-kanak. Tak dapat kumpul ustaz, nak buat beli ni, nak buat akikah contoh kan. Masing-masing lah rezeki masing-masing kan. Katalah sampai sebelum balik dapat kumpul, alhamdulillah boleh lagi. Ataupun sampai balik tak dapat, macam mana?
Dan gugurlah tuntut daripadanya, kemudian daripada balik kanak-kanak. Balik je kanak-kanak tu dah tak dituntutlah, dah tak sunat muakkad. Maka apabila balik ia padahal tiada diperbuatkan akikah baginya, sunat ia akikah bagi dirinya. Jadi budak tu sendiri sunat buat untuk diri sendiri. Tak apalah bapak, dah bapak tak mampu, bukan bapak tak nak buat. Kan, kumpul-kumpul ada emergency, kumpul-kumpul ada itu, sampailah balik. Ada je contoh. Tak apalah, buat untuk diri sendiri kalau mampu. Diri sendiri pun tak mampu, dah memang benda pun sunat muakkad, bukanlah kecil, tapi maknanya tak wajib, tak berdosa lah. Tak berdosa besar. Kalau kita buatkan untuk orang tu, contohlah kita nak buat pada rasul, kita nak lemak kambing dia tu, daripada potong saja, kita boleh hadiahkan pada siapa nak kita. Baik, hadiahkan baik. Tak ada modal lah. Kalau nak mudah, kita bagi duitnya, tapi kalau bagi duit, saya tak nak buat akikah. Bagi duit. Baik, pula ceritanya kan. Baik, boleh tak nanti apa nama ni, tengok dulu habiskan ada tak babnya. Kalau tak ada, nanti kita saya cari kitab yang lain. Bermula segala macam udhiyah tadi kan kena minta izin kan. Akikah ni macam mana? Bermula segala hukumnya seperti hukum udhiyah, daripada jenisnya dan sejahteranya, daripada segala aib, kekurangan, dan umurnya dan niatnya. Dan makna niatnya tu akikah lah, tapi maknanya bila niat apa semua tu dan makan dan bersedekah dan hadiah dan kadar yang dimakannya, dan tertegah umpama jual, maka tiada jual suatu daripadanya hingga kulitnya. Jika akikah yang sunat sekalipun, samalah, kebanyakannya sama dengan kurban. Dan haram makan daripadanya jika nazar, sama juga seperti katanya, bagi Allah atasku memperbuat akikah daripada anakku. Dia memang sebut nak buat akikah dia mewajibkan akikah bagi dirinya lah, haram dia makan. Kemudian maka ta'yinkan dia, atau bagi Allah atasku memperbuat akikah dengan kambing ini daripada anakku. Atau pada hukum nazar, seperti aku jadikan kambing ini akikah. Sama, tunjuk apa semua jangan, daripada anakku jadi nazar. Dia buat tunjuk, buat sebut ni korban dan akikah sama, jangan ditunjuk, jangan di sebut. Hati-hati. Maka tiada harus, ini haram ia makan sesuatu daripada yang tersebut itu. Kadang akikah ni buat siku aja. Kalau kurban tadi tu boleh lagi, saya nazar saya tak apa, kalau rezeki saya ambil lah yang nombor 2 punya bahagian. Kalau buat akikah memang siku je, orang nak ambil dia siapa punya pula. Kadang kambingnya siku je awak buat, orang lain tak buat. Contohlah kalau buat sama-sama dengan kurban tadi, ada banyaklah, adalah harapan tu kan, harapan daging kalau jadi nazar. Dan dimakan daripada akikahnya. Baik, maka tiada harus, ini haram ia makan suatu dari yang tersebut, dan dimakan daripada akikahnya yang tersebut dan dimakan daripada akikahnya yang sunat. Tadi tu full stop, yang disambung. Dan dimakan daripada akikahnya yang sunat. Akikah yang sunat masih selamatlah daripada jadi nazar tadi, boleh dimakan akikah sunat. Dan keadaannya fakir dan miskin yang diberikan dia itu muslimin dan lainnya daripada segala hukum udhiyah. Tetapi di sini tiada wajib bersedekah dengan daging yang mentahnya, dan sunat dimasakkan dia, sunat tak wajib. Saya tak pandai masak Ustaz, tak apalah. Dengan manis, masak yang manis, memang masak manis. Jikalau akikah yang dinazarkan dia sekalipun, kemudian dihantarkan kepada fakir miskin ke rumah mereka itu. Asalnya hantar ke rumah lah, kalau nak panggil orang datang pun boleh juga. Dan jangan dipatahkan tulangnya. Haram tak? Tak haram. Sunat tak dipatahkan tulang. Kalau terpaksa patahkan, Ustaz, saya periuk kecil, periuk besar tak ada, terpaksa patahkan tu, contoh. Tak dapatlah pahala penuhnya tu, yang afdalnya tak dapatlah. Berdosa tak? Tak berdosa. Dan sunat dibangkan pada telinga kanannya. Baik, habis bab yang daging akikah ni tadi.
Sunat dibangkan azan pada telinga yang kanan dan iqamat pada telinga yang kiri. Saya ada pernah dengar budak lelaki kita azankan, budak perempuan kita iqamatkan. Tak tahu, mungkin ada kitab lain lah, tapi dalam kitab dua-dua tak kira lelaki perempuan ke, khunsa ke apa, sama, kanan azan, kiri iqamat. Tak tahulah dapat, mungkin ada, tak beranilah kata tak ada kan, mungkin ada daripada kitab lain kan. Tapi biasanya yang kita belajar tu tak kira dah bayi tu lelaki ke perempuan ke, khunsa ke, azan telinga kanan, iqamat telinga kiri. Dia tak ada kira lelaki perempuan. Yang cerita lelaki perempuan tadi tu afdal akikahnya 2 ekor atau seekor. Baik, sunat diazankan telinga kanan. Jadi biasa bapak lah. Dan dia pun tak sebut mesti bapak, mak tak boleh. Tapi jaranglah mak yang azankan kan, biasa bapak yang lelaki yang azankan. Kalau dah bapak tak ada, busy, bapaknya busy manjang contohlah. Baik, kemudian daripada dia peranakkan dia lepas lahir, kadang nurse nak mandikan dulu. Kita dah standby kan, ya, mandikan dulu. Yang tak sedapnya bila dia mandikan tu dia berbual. Asalnya azan dengan iqamat tu supaya bayi tu mendengar kalimah Allah, nama-nama Allah, sebelum dengar perkataan-perkataan lain. Kalau dah berbual sama dia macam basuh baju dia basuh baby tu, mandikan. Oh tadi nak apa kerja datang lah tu kan, berbual. Jadi dah dengar benda lain. Baby ni tak apalah, nak marah kan, kena marah balik pula dengan nurse. Tu pengalaman hidup lah kan, saya nunggu dia mandikan berbual. Taklah. Baik, azan lah, sambung nanti sikit.
Semua sikit tuan. Dan sunat dibangkan pada telinga yang kanannya dan iqamat pada telinga kirinya. Kemudian daripada diperanakkan dia lepas lahir. Dan dibacakan, maknanya sunat lah. Dan sunat dibacakan inna anzalna hingga akhirlah. Telinga yang kanannya jika diperbuat demikian itu tiada ditakdir oleh Allah dengan zina selama-lama umurnya, insya-Allah taala dah. Dalam kitab Idaman Penuntut, inna anzalna telinga kanan, alam nashrah ke li'illah, alam nashrah belah kiri. Inna anzalna kanan kan, kiri. Dalam kitab ni inna anzalna belah kanan. Dalam kitab Idaman Penuntut, alam nashrah kanan, inna anzalna kiri. Mudah-mudahan terhindar dari zina lah. Dan ditahnik dan sunat ditahnik akan ia. Apa dia tahnik? Iaitu digosokkan tamar, maka sesuatu yang manis pada langit-langit kanak-kanak, kemudian daripada dimamahkan dia. Jangan sebiji tamar tu masukkan tercepik budak tu, dimamahkan sikit, digosok sikit dia, biar rasa-rasa manis gitu je. Siapa nak tahnik kan? Bapa pun boleh, tak semestinya ustaz, tak semestinya imam, cuma nak mengambil keberkatan boleh juga. Tapi pastikan ada tempat basuh tangan. Kena pegang tu pegang ni, berabuk semua. Sungguh masukkan jari dekat langit-langit budak, nyakit nanti jadinya. Silakan air basuh tangan. Kalau boleh jangan yang celup, yang curah punya tu, yang nak makan punya tu kan, curah. Kadang orang bagi air celup-celup je kan, semua tu suruh tahnik. Saya kadang-kadang seram pasal apa, tangan kita ni dah megang macam-macam, nak pergi hidung lain, pergi telinga lain, kan. Dah suruh masuk, suruh tahnik pula anak dia lah. Benda pula memang nak cepat kan, yang selawat ni Ustaz, dah kita nak basuh tangan apa semua dah lambat pula. Jadi kita sediakan. Dan dicukur kepalanya, dan sunat dicukur kepalanya sama ada lelaki atau perempuan pada hari yang ketujuh, kemudian daripada sembelih akikahnya selepas sembelih. Cukur ni kalau tak pandai, hantarlah kat orang yang pakar, pasal apa benda bahaya kan. Cumanya kalau apa nama ni, kalau saya sendiri, saya sendiri pakai pisau cukur, bagi mainan dia apa nama ni, leka dengan mainan tu, jadi senanglah kita nak ni. Kalau tidak dia rasa tu, dia pun tak selesa, tangannya kan bahaya lah kalau dia luka kan. Cukur pun kena pandai cukur, jangan melawan apa nama ni, jangan melawan apa ni, tempat tumbuh rambut kan. Kalau tumbuhnya ke depan, jangan melawan potongnya yang situ, pasal apa, bahaya, boleh luka dengan dari belakang. Satu lagi, tak sabun, dia lembut sikit macam tu lah. Saya buat macam tu lah, tak rata lah sangat. Yang pakar mungkin rata lah, saya ada campur-campur jugalah. Kita tak berani nak rata sangat kan. Buat apa tu, ditimbangkan, dia kata sini, cukur kepalanya sama lelaki atau perempuan satu kepala lah pada hari yang ketujuh, kemudian pada sembelih akikahnya, dan ditimbangkan rambutnya dengan emas atau perak, kemudian maka bersedekah dengan dia. Berapa gram timbang rambutnya tu, berapa gram. Nak timbang kat mana Ustaz? Dia tak boleh kena runcit, kena pergi kedai emas. Pasal apa, timbangnya rambut kan ringan. Berapa gram? Kalau emas dia ada berapa gram, timbangnya tu memang apa nama ni, tepat lah. Jadi berapa gram tu
gantikan dengan harga emas berapa. Mahal Ustaz, 1 gram sekarang berapa? 500, 600. Jadi ni sunat lah, tak wajib. Kalau mampu lah. Jadi sedekahkan duit tu. Dan sunat dinamakan dia pada hari yang ketujuhnya. Rasa tak ada sebut pasal kita akikahkan orang lain tu, tak ada sebut. Nanti saya cari kitab lain Dan sunat dinamakan dia pada hari yang ketujuhnya. Dan jika mati ia dahulu daripadanya sekalipun, belum sempat 7 hari dah meninggal dunia contohnya, sunat dinamakan juga. Bahkan sunat dinamakan anak yang guguran lah, yang sudah ditiupkan roh padanya. Maka jika tiada diketahui akan lelaki dan perempuannya, hendaklah dinamakan dia dengan yang patut bagi keduanya, seperti Tolhah lelaki perempuan boleh, dan Hindun lelaki perempuan boleh. Dan sunat dinamakan kanak-kanak dengan nama yang elok, seperti Abdullah dan Abdul Rahman, kemudian Muhammad, kemudian Ahmad. Dan tiada makruh dinamakan dengan segala nama malaikat, Jibril atau Jibril. Nama siapa? Jibril. Kan? Tak pernah lagi lah kat sekolah, tak pernah. Yang ada Mikail. Panggil apa? Mika. Baik-baik Mikail panggil Mika. Mika. Orang putih Michael. Michael pula. Mikail lah, Michael. Baik, contoh Dan anbiya, nabi-nabi. Tiada makruh, boleh. Dan makruh dengan nama yang diambil sempena dengan dia, seperti Barkah atau Birkah atau Burkah dan Ghanimah dan Nafi' dan Yassar, atau nama yang keji, seperti Himar. Janganlah, apa gawak ni, Himar pula. Dan bersangatan makruh dinamakan dengan Sittun Nas dan Sittul Arab dan Sajidun Nas, penghulu manusia. Tak boleh. Penghulu manusia Nabi lah. Sayyidul Ulama, penghulu ulama, Nabi, jangan. Dan haram dinamakan dengan Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, haram. Abdul Hasan dan Abdul Ali, hamba Ali, dan seumpamanya, melainkan Abdul Nabi, maka makruh. Tapi makruh. Nama neraka. Orang neraka pun haram lah. Hawiyah. Hawiyah. Saya pernah jumpa juga, mungkin orang yang sama. Ustazah pula tu. Dia ustazah kan? Orang lain. Dia ustazah, dia tahu. Cuma dia tak tukar nama. Cuma kalau neraka, ha pedas, ha terbuka, dia tukarkan ha bulat nama dia. Itu je lah. Dia buat macam tu je, ke ha bulat. Tapi orang panggilkan dekat juga tu, lupa lah. Tak nak, susah, nama ni susah. Tapi kita dah, mak bapak kita namakan situ, contohnya kita tu kepala kita tahu kan, kuasa dah. Baik kamu. Maka makruh juga atas kalangan mutamat Abdul Nabi tapi makruh jangan buat. Dan haram pula dinamakan, haram lagi dinamakan Abdul Ati dan Abdul Al dan Aqdul Budah wa Malikul Imlak atau Amlak dan Malikul Muluk, raja, segala raja, jangan. Dan Hakimul Hukam, hakim, segala hakim, jangan. Hakim tak apa, Aidil Hakim. Dan Rafiqullah, ini yang haram ni. Kena tanyalah. Tak boleh tak tanya suka-suka, tak boleh. Ini masih lagi haram. Rafiqullah dan Jarullah, haram. Maka wajib diubahkan nama yang haram. Itu kalau mak bapaknya masih hidup, mak bapaknya wajib ubahkan. Kalau dah mak bapaknya dah tak ada, kita lah yang tuan punya badan, wajib tukar. Demikian lagi haram digelarkan dengan Abil Qasim, bapa kepada Qasim, itu Rasulullah. Dan tertentulah haram itu dengan orang yang menghantarkan dia. Yang haram tu siapa? Yang dapat hukum haram dosa besar tu siapa? Yang menamakanlah dahulunya. Seperti barang yang tersebut dalam tuhfah, itu dalam kitab Arab tu. Syahdan wajib dikeratkan pusat kanak-kanak, kemudian sedikit daripada diperanakkannya. Lepas beranak tu wajib potong pusat kanak-kanak. Dan wajib berkhitan, sunat.
Wajib berkhitan, bahasa Arabnya khitan, Melayu khatan, pada lelaki dan perempuan dua-dua. Kemudian daripada balik, asalnya balik wajib dan berakal, tetapi sunat disegerakan dia pada hari yang ketujuh daripada hari diperanakkan dia. Sunat macam itulah hari ketujuh. Saya tak dapat hari ketujuh 7 tahun, 6 tahun 6 tahun masuk 7 tahun, boleh lah, dapatlah 7 juga. Maka itu pun bising 7 tahun. Asalnya nak hari ketujuh, saya ni memang niat nak hari ketujuh. Oi, mendapat tentangan hebat daripada siapa? Yang pertama sekali bapak mertua, mak mertua lah. Bapak dan mak dan bapak mertua dan mak mertua sepakat keempat-empatnya menghalang. Kesian budak. Apa kesian? Apa kalau dah besar tak kesian? Ini bukan soal kesian tak kesian. Dia nangis, sumbat susu dia senyap lah, kan? Dia kan ada bius. Cuma kalau 7 tahun pun doktor kata kecil sangat. Kalau 7 hari tak macam mana kan? Agak susah sikit lah. Ada pernah buat? Buat boleh. InsyaAllah. Hantar je. Promosi. Baik, dia kalau kecil sama harga ke? Sama je, tak apa. Ingat tujuan dia. Sebab ubatnya sama, apa semua sama, biusnya apa kan. Baik. Prosedur. Mahal ke? Baik. Kita sambung maka dikerat pada lelaki akan dia parat mana nak kerat tu kena tahu juga. Sekalian kulfahnya, iaitu kulit yang menutupkan khasyafah, yang tutup pada takuk tu, hingga terbuka sekalian, terbuka pada takuknya. Asalnya untuk apa tu? Supaya tak berkumpul air kencing. Jadi mengumpul najis, palat panggil. Kitab tak ada sebutlah palat, tapi maknanya itulah dia. Adapun jika sudah terbuka hasyafahnya, kalau lahir-lahir dah terbuka hasyafah, gugurlah wajibnya, tak wajiblah khitan. Kata Islam, doktor pernah tanya seperti diperanakkan dia sudah terkhitan, macam Rasulullah SAW. Dan dikerat pada perempuan atas suku daripada daging yang tertinggi atas faraj, di atas tempat keluar kencing, dan sedikit akan keratnya afdal, lebih utama, lebih baik, sekira-kira nama kerat juga. Seperti barang yang tersebut dalam tuhfah, kita Arab tuhfah, pada akhir kitab Usiam bab puasa, wallahu a'lam. Habis bab akikah. Jadi persoalan tadi, boleh tak kita akikahkan orang lain tu, tak ada dalam ni. Nanti saya cuba cari yang lain, kitab-kitab yang lain. Kalau macam korban tadi tak sah, kena minta izin. Kalau akikah, boleh tak kita buatkan orang lain, ataupun boleh minta izin. Baik, cukuplah kadar terdahulu tentang akikah khasnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampai sampaikan insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu wa yafuzul mustaghfirin wa yanjatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairil khalqi Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakatuh.